Setiap anak hadir dengan caranya yang tersendiri. Ada yang menyerlah dengan kata dan ada yang menenangkan dengan akhlak. Beliau seorang anak yang tenang dan bersahaja. Tidak banyak berbicara, namun sentiasa mendengar kata. Dalam diamnya tersimpan adab dan keindahan budi. Sebagai anak keempat, beliau belajar erti ketaatan, kesabaran dan rasa hormat terhadap sekeliling. Minatnya dalam suntingan video menjadi ruang beliau berkarya, merakam kenangan dan menyimpan makna. Salah satu kenangan terindahnya ialah saat menunaikan umrah bersama keluarga pada tahun 2023. Di Tanah Suci, beliau belajar erti syukur, erti merendah diri dan erti menjadi hamba yang sentiasa berharap kepada Ilahi. Pendapat saya, Akil tu dia jaga adab dia. Dia tu seorang yang pengasih lah. Dia kasih dan dia taklah suka kacau orang. Chill lah, dia tenang macam tu kan. Bagi saya, Akil ialah macam orang yang baik hati. Dia suka kongsi dan tak banyak sangat bising lah. Dia overall okey. Pada pendapat saya, Akil ni seorang yang baik, pemurah. Kalau orang nak pinjam barang, dia memang akan kasih. Lepas tu kalau dia ada orang dalam kesusahan, dia mesti akan tolong. Dan dia sebagai pengawas, dia memang akan bantu. Sebab dia pengawas, dia memang akan bantu semua orang. Dia memang ramah dengan semua orang. Ini bukan sekadar penghargaan, tetapi sebuah doa agar ketenangannya kekal terpelihara, ketaatannya terus subur dan setiap langkahnya sentiasa dalam redha Ilahi. Anugerah Murid Soleh Tahap 2 kami persembahkan kepada Akil Akmal bin Zainul Arifin.